Beza 1 gram dan juga 1 dinar. Ramai yang masih keliru 1 gram dan 1 dinar ni, sedangkan kedua-duanya berbeza tuan-puan. 1 gram dan 1 dinar ni tak sama tuan-puan. Dari segi berat, 1 gram of course berat dia ialah 1 gram. Untuk 1 dinar beratnya ialah 4.25 gram. Dan dari segi bentuk, emas 1 gram biasanya dalam bentuk golbar kecil macam ni. Kita boleh nampak golbar kecil macam ni. Dan juga emas 1 dinar berbentuk bulat. Dari segi nilai, harga 1 gram bernilai lebih kurang RM500. Dan 1 dinar lebih mahal sebab beratnya 4.25 gram. Jadi harganya dah lebih daripada RM2,000 untuk dapatkan 1 dinar. Kaedah belian 1 gram dan 1 dinar emas di Public Gold adalah sama untuk semua jenis emas. Yang pertama, tuan-puan boleh buat belian secara terus melalui physical outright purchase. Bermakna tuan-puan ada je RM500 boleh dapatkan 1 gram macam ni, dan jika tuan-puan ada RM2,000 boleh dapatkan 1 dinar macam ni. Tapi harga ni bergantung kepada harga semasa tuan-puan. Yang saya bagi tahu tadi tu anggaran harga lebih kurang RM500 segram. Jadi kaedah kedua melalui simpanan di akaun GAP, di mana tuan-puan boleh menabung ikut gram sikit-sikit dengan bermodalkan serendah RM100. Kemudian bila dah cukup gram, tuan-puan boleh arahkan sistem untuk keluarkan gold bar 1 gram. Untuk dapatkan 1 dinar ni pula, kaedahnya sama juga. Tuan-puan boleh kumpul gram dalam akaun GAP tu sampai cukup 4.25 gram. Kemudian tuan-puan boleh arahkan sistem untuk keluarkan 1 dinar tersebut. Jadi gold premium ataupun dipanggil charge upah akan dikenakan sebanyak RM15 bagi setiap emas yang dikeluarkan. Cara untuk tuan-puan dapatkan emas fizikal ni, tuan-puan perlu bayar kos penghantaran secara pos berinsurans. Dan emas ni akan dihantar direct daripada kilang terus ke rumah tuan-puan. Bagi yang dah bersedia nak buat belian emas bersama Public Gold, tuan-puan boleh hubungi saya dan saya akan bimbing tuan-puan sebaiknya.